Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nasuha. Hari ini 10 Jun 2026, hari kedua berlangsungnya iPrisma, Inovasi STEM dan Robot Battle. Peringkat antarabangsa anjuran PBD Pasir Mas yang berlangsung di Kolej Vokasional Pasir Mas. Kehadiran Yang Berusaha Puan Hajah Siti Norina binti Muhammad, Pengarah Pendidikan JPNK ke iPrisma, beliau telah melawat booth yang terdapat di Dewan Budiman dan mendengar penerangan daripada peserta inovasi yang terlibat dalam pameran. Robot boleh buat belakang. Project iSpace System in Twitter Innovator from SK Bangsa Power. SK Pangkal Kala diumumkan sebagai Johan Innovators of Tomorrow kategori B Sekolah Rendah. Tuan Haji Ahmad Kamal bin Yusof, CEO Utility Automation, sedang berhad. Alhamdulillah, syukur kita kehadap Ilahi dengan limpah kurnianya diberi kita kejayaan pada hari ini. Terima kasih sabar dan tahniah kepada tim Sepaka yang mana betul-betul dari awal tahun lagi dan juga di tahun lepas lagi untuk menjayakan. Alhamdulillah hari ini kita direalisasikan dengan satu kejayaan. Sepaka boleh. Caga Innovators juga telah diumumkan sebagai Best of the Best kategori sekolah rendah dan menerima piala pusingan. Alhamdulillah, tim Innovators Team sudah merangkul Johan pertandingan inovasi STEM kategori B sekolah rendah dan juga sudah menjadi Best of the Best Primary School. Semoga peserta inovasi STEM yang akan datang dapat kekalkan Johan ini. Beberapa peserta inovasi STEM Sepaka juga hadir bagi memberi sokongan kepada pasukan inovasi. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang bagi setiap kategori. Syabas juga kepada peserta SK Pangkal Kala kerana menjadi juara keseluruhan kategori. Best of the Best membawa pulang hadiah bernilai RM1,000 dan piala pusingan. Sekian Warta PSS, saya Nasuha, PK Channel 1 Platform 1000 Ilmu.